antara sarapan pagi yang biasa orang GERD, gastrik, anxiety ambil, dia suka ambil yang macam ni, Coco Crunch. Dia suka makan yang macam ni, okey? Jawapannya ialah boleh ke tak boleh? Kalau yang ada perisa-perisa macam ni, dia bukannya cereal tau, tapi dia lebih kepada manis banyak. So, elakkan ambil yang ada flavor koko ataupun yang ada flavor yang tidak bagus lah untuk korang punya perut. Sebab macam ni kan, strawberry, ni duo ni, dia tak bagus sebenarnya. Alright? So, kalau nak ambil, boleh ambil yang 100% cereal lah. Iaitu oat yang original oat. Contohnya macam ni, macam ni. Yang macam ni boleh. Yang macam ni kan, oat. Ni oat penuh. Macam ni boleh. Okay, so kalau yang macam ni boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Yang macam ni pun boleh. Okay, kau makanlah. Ini serat, makanlah dengan serat sikit. Ini karbo yang kau masukkan ni karbo. Oat ni karbo. So kau masukkan dengan serat. Serat tu apa? Sayur-sayuran. Alright, macam ni boleh, tak ada masalah. Alright, biskut-biskut macam ni. Ni buahan tropika. Yang ni yang dia dah di-driedkan buah tu. So boleh. So kalau nak makan yang macam ni, oat boleh. Cereal yang macam ni boleh. Tapi cereal macam ni tidak digalakkan. Yang macam ni pun boleh ni. Ni boleh. Untuk snacking boleh, tak ada masalah. Snacking boleh. Ni untuk snacking. Kalau macam petang-petang ataupun lepas 8 pagi lapar, boleh makan yang ni. Alright? Makan.